Okey tahu. Mai adik, Pak Kang nak temu ramah adik dekat sini. Tutup. Tak mau dia kan. Tak mau? Tam, temu ramah sikit Tam. Ambil kau ni. Ambil dia belung ah. Halo. Mai belum. Okey guys, kita sekarang ni berada di Bukit Menera nak jalan-jalan. Sekarang kita akan menuju ke kaunter tiket. Dia silok gitu. Dah tarik ni sedap pegang. Dah, jalan. Jalan. Kepit di sini. Cara pakai mic bapak dia nak tunjuk. Tu, tak buah bulu dia pula. Ha. Bulu dia tak buah. Belumnya tak apa. Okey, sekarang kita menurun. Okey, kalau apa boleh lihat kat situ ada rel tepi dah. Terus. Tak tahu. Tak apa. Main. Ada depan apa tu? Jalan. Jalan ni sikit oi. Pandang bawah. Punya kalau main. Tak dekat hang. Kang cakap pun. Nak bagi ni slow sikit. Jap. Tracking Tam. Picau. Ha? Wow. Kau kena tengok sini. Cantik. Mana kaunter tiket? Mak Ngah dia boleh geng adik ya. Gila ni perempuan pun. Nak tembak-tembak sekarang Tam. Lagi bukan boleh tembak lah kat atas. Mantap. Tak tahu orang ramai ke tak kat atas ni Tam. Kita tak tahu ni, ramai tak ni. Ha? Tak tahu lah ramai tak ramai ni. Kita cuba try tengok lah. Kita kena spin lah. Ni tiket. 16 lah. Ha? Dewasa dah 16, budak-budak RM8. Ha. Boleh.
IC. Okey, lagi. Ada, mana ada? Tambah apa? 88 tak bilang. Adik. 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 Ramah sikit. Bagaimana adik sampai dekat sini? Apa pilih hit? Apa adik rasa? Seronok. Seronok. Adik nak naik kereta apa? Oh, tam tu dah. Duk bagi-bagi tiket dekat anak-anak dia. Oh. Jangan lambat orang ramai. Boleh kita batuk tu kan? Ramai apa itu batu apa? Jom masuk tu kan. Maju. Kat mana masuk? Jalan. Masuk tu. Tam, jom. Gambar. Okey. Dia buat hal ni. Lepas tadi dia. Ni express line. Siapa ada duit boleh cepat. Express line. Siapa duit banyak boleh cepat. Oh, belum. Tunjuk tiket sikit belum?
Okey, terima kasih. Baiklah, telefon. Tak boleh lambat pula. Cik lah. Ya. Hujan lah. Ha. Hujan lah pula kita. Pagi. Adik duduk. Adik. Oh, penuh. Adik duduk, adik. Duduk. Duduk. Adik duduk tu. Kalau kosong, kalau Tak ada. Aku tinggi. Bagi hitam. Ni dia pegang ni. Belum. The doors are closing. Please stand clear of the closing doors. Thank you. Jauhkan diri anda. Kalau tak dia pegang dengan betul. Bukan mesti ni eh. Sampai eh. Tak goyang lah. Dia naik lagi pun dia slow ni. Ni laju. Jadi laju sikit. Kali nak nampak apa? Hujan pula kat atas ni. Nak duduk mana itu? Makan aiskrim dulu. Makan aiskrim dulu. Jom makan aiskrim dulu. Belum kita seram tak seram. Hujan-hujan. Masa turun. Depan tu kosong je. Anak dia je. Wah, hujan pula. Tak boleh tengok lah tau. Sampai tepi eh. Kita pergi boleh tengok apa. Hujan lah pula. Dah mau apa belum lepas tu dah. Tak boleh nampak. Kenapa dia makin kau je? Okey, abang ah. Okey. Tu dia makin hang abang ah. Habis hang kena lock ah. Adik ni apa hari ni, Dek? Naik apa? Tak tahu. Sihat pegang body eh. Dia buat video sikit ni. Dia buat best. Dah lah. Sampai ke atas lah. Jom lah, kita ke pangkul tu. Jom lah, kita pergi pangkul tu. Jom. Baju bawa overlay je. Ni. Adik bawa overlay baju. Nak pergi Bangkok. Ni, Tam. Pak Ngah nak ajak pergi Cameron malam ni gerak. Siapa? Pak Ngah nak ajak pergi Cameron malam ni gerak. Pak Ngah. Dari Cameron. Tosak aku tengok. Malam ni gerak. Ikut lepak-lepak dekat jalan balik. Lepak lah nanti je. Tahu lah, ikut lah. Pergi. Ha?
ada. Itulah yang Wah. orang. Tu kata video buat baju lebih. Kau tahu? Dia buat baju dah tu ah. Tak tu. Siapa yang bubur baju tu? Abang nak jaga. Abang bawa baju selera. Itulah orang nak Cameron. Adik banyak bawa. Ha. Pakai tidur je tu. Kau baju selera. Kita tidur malam ni, kita bangun pukul 4 pagi, kita Cameron naik pada Kiam Farm tu. Adik naik pada Kiam Farm tu, lepas tu kita tinggallah datin mana yang kita nak naik. Sekali kita makan, lepas tu kita turun. Terus kita singgah kat nasi bambu kat tapak tu, terus balik. Lepas tu kita nak lepak kat mana? Taklah, tak lepak lah. Kita nanti, kita balik ni, kita tidur. Pukul 4 pagi, kita bangun siap-siap, kita gerak. Naik daripada Simpang Pulai kan. Naik daripada Simpang Pulai. Terus mana, naik daripada Kiam Farm tu, kita dah naik first. Kita terus turun je. Tak ada patah balik lah. Faham tak? Naik daripada... Kita kira bermakna kita tak ada tidur sana ni. Tak ada. Sebab Tam dah nak balik dah esok. Tam buat kacau lah dia ni. Kalau tidak aku boleh tidur sana ni. Tam buat kacau lah. Tidur sana. Bila nak gerak apa lah? Pukul 4 pagi. 4 pagi tidur balik hari Selasa. Tam kerja hari Selasa. Tam kerja hari Selasa. Budak-budak ni suka. Aku tak. Aku Selasa kerja malam. Aku yang kerja pagi. Tengok lah kita fikir tu macam mana. Telefon pun tak boleh repair lah. Aku pakai hitam ni. Dah tak ada stok. Datang dah kan. Tapi kalau ada stok pun, ini technician macam tak ada. Ha. Dia seorang tadi dia kata dia seorang. Tak tahu abang tak? Kandang kat mana? Tahu. Kan duduk baik tu. Ni yang baik. Mana tak. Toilet. Toilet. Dia ni memang pengah. Nak ke toilet lah. Tak dia bukan. Kalau kita boleh ke mana? Nah, memang. Kau tengok bapak dia nak keluar tu. Bapak dia nak pergi toilet lah. Dia tak pergi. Tak larat lah. Sedap kan adik makan aiskrim? Ha. Dah batuk dah. Makan aiskrim. Mampu. Dia kata dia bawa ubat tapi tak makan. Apa pula nak kena habis ni? Kabus guys. Cuk apa belum? Ha? Tak ada. Apa lah. Tak macam Cameron pun sejuk dia. Dah sejuk lah. Tak mandi yang ni. Mandi ya. Anak dara aku yang ni handsome. Tengok rambut sikit. YouTube ni apa belum? Tengok ah. Dia belakang buat tu. Habis dia dulu. Orang lagi Cameron blok ni. Aku kena tolong buat tapak lah.
biar orang ramai. Berkabus. Sekarang berapa bulan esok di Pawali, hari ini hari Ahad. Kita ada dekat Bukit Bendera, naik dengan Tam dan anak-anak dia. Atas sana bukit apa nama dia yang ada masjid tu. Bawah ni Balai Polis Bukit Bendera, boleh tengok. Sana Angsana. Kita naik daripada train, kita naik melalui sana. Siapa-siapa yang tak pernah sampai lagi, bolehlah try Bukit Bendera ni. Kami banyak kali dah. Tapi tak pernah lah main sampai berkabus hari ni. Belum pernah lagi. Sebab kali ni kita naik dia hujan. So dia berkabus. Dia hujan. Itu hujan malam tak nampak lah kabus. Okay. Kita nak bergerak ke. Jom kita pergi sana. Mana dia? Seronok betul depa ni dapat tengok monyet. Depa ni belakang ni kagum sangat dengan monyet. Mungkin tak ada lah kat tempat ni. Jom lah. Tengok monyet pula Pak Hitam. Sana berkabus petang ni.
Siapa nak pergi toilet? Ke tanda perempuan? Kalau tak sini boleh masuk-masuk lagi ni, tepi-tepi ni. Macam ni. Licin lah ada jalan ni. Turun lah tak ada ready lah. Nak hujan ni. Ni. Oh. Jam berapa jam? Pukul 7. 15 minit lagi. Depan lalu. Ni abang tak ada ni, nak abang tak? Nak abang nak bagi seorang. Buat teman. Buat teman. Bayar sikit Abang pun boleh. Mana? Abang pun boleh. Abang ni pun boleh. Abang ni pun boleh. Abang yang keluar hospital ni pun boleh. Mari. Kalau sana dia orang Kita lepak sini je lah tu. depan sikit. Yang dekat asrama baru tu. Bawah tu. Kan kita boleh. Ni nak lukis lah muka. Dia ambil gambar. Ada. Buat kenangan. Kau tak itu boleh masuk bawah ni cari nama kita balik. Dengan Abang Long, Abang Ngah. Kita kat B sini lah. Bukan yang ni. Sepatutnya bukan yang ni. Dia ada lagi satu kat belah sini yang tu. Ya. Yang ada nama-nama tu tak ada lah. Tak apa. Ayo ada. Ungka monyet. Dia sambak lagi. Nanti dia sambal nanti. Itu kita buang nama kita kat mana belum? Ada pondok mana lah? Hang tu memang lupa je hang. Macam yang bubuh nama. Mana nak beli apa?
Apa dia? Bag. Boleh? Allah. Ni warna cantik apa ni? Itu warna ungu cantik. Kau tanya Abang Long mana cantik? Tak boleh rakam? Ah, sorry ya. Makan kat mana kita Tam? Tahu ni yang ikut ah. Ha? Tu aku. Lapor aku ni. Wah, ada lapar ni. Tanya Abang Ngah dia nak makan apa? Abang Ngah kita nak makan apa Abang Ngah? Lobster lah. Ha? Makan lobster lah. Makan lobster. Ada duit nak makan lobster? Tak ada abang tanya. Eh? Banyak gagah makan hebat. Wah, ya bagi. Apa tu lobster? Ada duit nak buat kalau Ada makan lobster. Saya ya. Letiak sikit apa? Nak makan lobster. Tapi nak suruh abah belanja. Boleh ke abah? Boleh you know. Boleh. Ada duit dia mengaku kok lain. Beli helmet. Ha. Helmet pink. Harap tak pakai pun. Ni masuk YouTube ni. Nak tengok lah. Nak muka budak ni beli helmet pink ni. Apa benda lah helmet pink. Kepala dah lah kecil. Lepas tu nak pakai helmet MS88. Colour pink pula. Apalah. Tak, kalau kecil-kecil jenis korek hidung makan jadi gitu. Ha, itu lah. Tu lah jadi dia. Kena beletiak dah. Kecil-kecil korek hidung makan tak hidung tu lah jadi dia. Orang dia makan banyak lah, makan tak hidung lah. Tu yang jadi macam tu. Hmm. Aduh. Aduh.